ada kau. Yang kita tengok kata saya kubu pahala orang pepe. Yang kelep nak tak pula pakaian. Pakaiannya baju buat, pergi baju di kau pakaiannya dari bulu. Yang kita tengok kata saya kubu pahala orang pepe. Ada banyak. Yang kelima tengok apa nak tak bangun masjid. Nak bina masjid, tak terletak ke masjid, tumai belum bawa ke Melaka, tumpai ke 7 dino. Ya, kita tengok kat mati, tak ada kubu pahala orang baik-baik itu. Yang keenam, kita tengok, masa dia nak tak kubah Quran. Ya, kubah Quran untuk masjid global, Melaka, masjid global, Quran ni mendaru, apa hati beliau pasal baca juga. Yang kita tengok, kata ada kubu pahala orang baik-baik itu. Yang ketujuh, kita tengok kat mati nak tertinggal ni. Mana ni saleh, kan ni soino saleh raya. Mana ni saleh nak hati Muslim, mana orang Islam, ni yang Islam. Yang ibu doa kepada kita tengok, yang kata jok dengan hati dah mata belum ada belum. Yang berbicara. La ilaha illallah yang hana dapat tak kupai malamnya. Yang kemasalahnya dia no pun besok tangka dia no dak kanduri dali betul dah berdoa cuma mubizai tengok kanduri susah hidayah nyo dia berharap dah mubizai saya hebat ya hebat tajuk sabar barang segala dah nak terjok you habis yang ni tu hebat. Yang kedua ini pun hidayah. Pun hidayah. Tapi sama-sama barang segala dia hanya terjoyung kena tapung liaunya. Wah. Cuma yang kelima pun cuma terusah. Terusah bahasa Arab, kanduri bahasa Aceh. Mempun kesun terusah bahasa Arab. Itu tapi sama-sama barang segala hanya terjoyung. Tapi kena mengharap pahala akhirat. Itu terusah. Cuma maju malhai perkaranya pada bu dan tabah. Pak bisa tanya yang itu menyonini ke pemulihan yang apa itulah hidayah. Menyonini ke susah. Buat si itu menyonini kena harap pala kira itulah susah. Yang kedua kau ibu ini apa bingan. Umpamanya pun kanduri ke desa kurung padung ro paman. Yang pun dijual don pun kanduri. Ingat, semuanya ketujuan don ke hidayah, yang perhatian lebih. Jadi ditempuh jamnya yang tak jamnya tengok cara hidayah. Ini gupaju yang nak rezeki kau yang beli kau yang kau gupaju. Yang tinggal pulang ke pau, yang hidayah. Tetapi menyo ini sudah di dalam kau ibu mana pun leh dah. Yang kau kanduri kuning gaya kau maju. Yang tinggal fresh tabak tau. Yang kita buka tunggu buka dengan poin itu. Ya, ini terusah. Yang kamu menjadi melabur dia punya jak apa mula kan acan kamu. Baca mana yo ko sore raya ko dia tak kali tinggal pisau pisau. Yang yo kan dia mula yang kan acan di belakang. Tak buat mana umbong dia berbulan macam mana kita gaya kita pergi ke rumah. Ini kan duri dengan cuma di dalam kau ibu yang tu punya nuplek lubek bila kau baju buah darah dia dah lubek tengku baju ni tak kanduri putih hidayah ni kau umpat bisa cuma isi hidayah batinyo hana adat kuo putih maka habis pun kaki baju tengku poma kacau tengku yang lubek biasa dia kali lah takut pulang tu tapi biasa lah poma tak boleh hidang pun memang jalan. Dia tak harap kakak tadi tak hidayah. Ya, cuma tadi pemulihan ulinya sehana. Tadi harap pahala akhirat pahala. Dia dah hebat. Cuma hebat kerja bukan cua ya. Dia akan betul letak cua kerja baju. Ada dia banyak. Bona ulun pegah semai ino yo pedumur hajat tu tak boleh ku jeno kana upa. Usul dia munajat wa ma tidak menjahli ahli maiti ta'ama ya do'wan nasa ilaihi bid'atul makruhatun kaijabati jadi jari kunna na'udul istima'a ila ahli maiti wa sunni sama minaliyah yang ku berjalan usul dia munajat dan usulnya yang kita tumpah bila yang gelai tapi kalau kita yang kita kabilah masa bonyan barang yang tak diadat di manusia
Tak. Panen ni buat apa? Ni buat pujut ahli manyet ini apa? Makanan. Kali pegat makanan dan ahli manyet. Guna ni supaya jumhur manusia kepada makanannya. Justru dia nak hajat, dia buat apa? Musuh. Bid'ah masurah sama dia tajam. Dia kita yojak si musuh. Tak. Pasal musuh bid'ah masurah, ya apa? Sunnah hadis jarir. Buah hadis jarir, nah kamu hijau berhimpun-himpun pada ahli manyet. Dia apa ahli manyet? Kalau ahli manyet berserta pegang makanan, kamu hijau minan liyahat. Puan ayah mau baru mati. Mau baru mati, kamu mati ayah, kamu mati ni, kamu mau baru raya ratu. Kan hanjur lah agama. Yang ni, yang sabai dengan hukum ji. Yang baik ke menajat. Yang buah apa? Yang nanti menjual ke pasal. Nah, cuma masalah apa je hadis Jafar. Nabi isna'u li ali Jafar ta'ama. Fainahu ya'tihim ma yashghiluhum. Ya. Pugol dia kata bagi ahli Jafar, bagi keluarga Jafar makanan. Ya tagumbu dah ahli Jafar. Kerana dia ahli Jafarnya ini ketika musibah iaitu imam hanya hampir mengguli. Ini sahabat tugas. Bila akan mati tidak lalu sunat agama dia tiap mentu manggun tiap orangnya. Kenapa dia tak guna akan musibah dan sunat manggun. Dan sunat lumeh-lumeh buat pejuk. Dan lumeh-lumeh hai beli nak puturun ingat-ingatnya nak pejuk bu. Kan tak pejuk ke dia. Dan lumeh-lumeh nak pun tak tadong-tadong kau nya buku pejuk bu. Cuma dia apa-apa yang halang dia pejuk kakak-kakak. Oh rumah Allah tak guna ke. Cuma dia tak riuk pajuk. Nak salah beragama. Hana, dia berarti serta orangnya penuh. Yang itu tunai kita tengok dengan ring, tak bantu manggung dia. Lainnya dia nak pergi pajuk. Tak pajuk mana, tak guru motor. Dia tak pergi pajuk, berarti kanduri punya. Teman kau yang kanduri ke rumah, akan berarti pun kerja penuh hadis. Hadis umpah, sahab dia badak penuh. Yang itulah. Dia tak dengar masa ini, jipai kamar langai je. Kenau matang lempang luan dia kemujung jibabu jibanya untuk kena mui suum kamu cemai ni alaman habis saudara depai sama dengan kita mui teh kamu dengar haji pajak pada hati ayu beja pun isna'u li ahli Jafar ni tugas tu mati keluarganya laganya cuma budak sandui ni sama masalah tu ditanya tolong gonya ya tagumbu tu masalah gonya bukan duit terus sama masalah. Tak. Cuma je kekul dia pernah hajat, pernah hak surah. Nya nino adat di masa jarir. Jalan hitung masa ino pun jak kumpul-kumpul jak semaju baru mau ni mana. Hukum sama hukum lagi mau baru. Ya, Pak. Kerana mementingkan ambil hadan. Mementingkan urusan guna. Bagaimana adat sebelum guna hajat di masa jarir. Bila yang kemunjung ini apa ahli orang mati tanya hai pada mati ayah Hazal tak mana-mana rumah sayang tak ni cuma tanya di kumur di banyak dunia kamu ada mau yang tinggal jalan di hitung pun sama hukum lagi mau baru ya ingat ini apa ya justru musuh lah hadis atau bid'ah matullah. Tak. Justru ni Ibn Hajar dan kita lupa jadi yang gelai dah. Adapun balai sama adat pada sekarang. Yang masa Ibn Hajar pun. Tak. Bagaimana ada masa ini? Tajak bagok ini pihak beli pisang. Hati tajak betul yang beli pisang. Tajak bagok mebel dua hari. Mebel molto. Hati jak betul pihak lagi nyanti. Justru ni Ibn Hajar dua pendapat. Sawah-sawah wajib. Sawah kawin sunat. Yang lagi. Buatnya mana wajib dia hibang kawalah. Kami belum artinya tikar dia apa dah tak apa. Hati tikar bayar berapa mutibau ni belum kedua bus bawanya luar dia tu mah paling molto. Ni barang kam ada masa sekarang untuk belajar. Dia masa ada masa jalan dia banjara. Bukan ada masa katanya dia budak apa wajib belengah ada telung hukum yang ada masa katanya oleh. Ada di masa masa Hajar sebelum Ibn Hajar dia pumul mati, dia pumulah mati. Ada di masa Ibn Hajar hana tanyaan. Pujumai no dah hana apa?
Hana je apa guna orang mati, cuma bahkan je penggembira orang mati. Hai baik susah-susah ni kita nyo maju mati kan yang tu. Nyambang ada manusia. Buat ada di masyarakat ni orang yang cocok. Ya terpegah bid'ah malamnya itu. Pun cocok ada di masyarakat ni lagi masa ada di masyarakat jalid atau ada cocok ada ni lagi masa ada yang mengajar. Kalau nanti hati ni jak kumuyung mati nanya kumur di mana di lawan. Hana punya cocok lagi ada masa belajar semua sunat. Memang je punya jak kumur di mana ni cocok lagi ada di masa jalid semua bid'ah. Tanya oh. Pak dan tak kumur pe demo dulu ni. Hana itu ada jino yang jak bak ke jak kumuyung bak di mana jak kumur di mana hana. Cuma bila tak kala kau yang guna-guna tak pun tak ibu. Pengen bicara. Ini suruh halau dia hana tunang ke bunuh hajar. Ye ke bunuh hajar mati aja bunuh belantar apa hana tunang hana rap. Jauh api ni bak panggang. Bantu lagi. Ini masalah. Jadi hana tunang. Menyomnan dino ku awak cuma dia kata masalah dino ku ahli manya dino sunat dia bantu dia yang bagus. Menyomnan tu sanduri dia punya kesulitannya sama masalah tu punya hana-hana. Dah yang ban keputusan. Cuma masalah sanduri, bukan sunat sanduri. Dalam hadis sahih dia mula hadis sahih hanya gawe muslim sunat sanduri suruh mati. Ni pala. Dah. Buka sunat. Cuma menyoka sunat. Cuma pasal ulang hijau. Ya, biarlah. Kata lui ulang sah, ulang dua, ulang lihat, ulang put. Ini masalah kan lui hijau adat. Bagaimana? Cuma dah pun ayat dah hadis dia mahu hijau. Dan tadi dia pun hijau. Dan tadi dia pergi mengandui ulang sah, ulang dua tu. Yang jauh dia adat. Hana ayat, hana hadis itu adat lain. Sama lagi kita yang pula kacang bahawa luar belakang. Itu ayat, itu hadis cuma. Enggak lah. Ya, cuma menyatakan Abu Saban najis. Wapun Rasulullah kenapa di Sayyidina Umar tandui baru 7. Dia Abu Bakar tandui baru 12. Ya, yang kacau bu langkah sahabat. Cuma ditanya, kata dia orang jodoh betul-betul langkah Sayyidina Umar tanya. Yang tadi orang 7. Di Bandar Aceh, anak aku hijau dia. Kita dia 12. Di setel langkah Abu Bakar. Yang kita jawab sahabat. Nyatanya masalah pada orang 12 kan dia atau hijau yang ada. Yang tak kan dia sunat. Yang dikaya. Cuma yang baik itu asal yatim. Yang hilap. Atau kan dia ngata hari, ngata judi. Maknanya yang hilap sih. Cuma pada sendiri yang melucu ini baik sampai melawak ini agam bawa uri ini sampai bawa tabing mereka kali ni bawa batai bawa tabing ini baik pada jadi itu dia boleh itu yang tak kepi tu itu ni yang pegang sendiri yang kalah hali ni bawa tabing ini kuantra uri ini sampai kita yang dia boleh pulau terjaga batai-batai agama tengok ya tentang apa ya masalahnya pun kini Nabi Allah ummati ummatu marhumah tanukulu qabraha wa dhunubuha kalbibal wa takhruju min qabriha wa dhunubuha kalhufirat. Umat ulun umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtama la kubur dosa bila gunung tapau lagi. Ya bang tamu lagi ya. Bina dosa dia gunung tapau. Watai kubur dan kubur bangkit surah kiamat dosa halali. Dengan sebab apa anak tidak halali dosa? Dengan sebab apa perkara? Ya, artinya apa perkara cuma. Apa perkara yang pertama yang berdua lurudik. Kata. Yang kedua ialah keampun lurudik. Allah bilahu warhamu umpama. Yang kedua dengan sebab dia qiraah lurudik. Dibaca Al-Quran, dibaca Al-Quran wa hal lurudik. Ini pahala Al-Quran. Kalau yang kepuat dengan jimusulkah lu deh, jimukan dulu, ini pasal apa ni? Yang perkara apa dia? Yang nak tak bantu.
mampu pemikir surat Quluhu cuma hati dah baca mesti nyanyi kerja mana jalan mesti je kena hadis na kutuh bak Quluhu ni hadis yang kerawi di Bukhari dan kerawi di Muslim pun hadis man qara'a qul huwallahu ahad asyarata ala fi marrah ya faqat ataqullah minan nas saya baca kullallahu ahad ke situ di bego. Nya ni no ke pemudika ulun bacanya apa? Ni ba apa rata kata-nya kedo tu. Hadis yang kedua, man qara'a kullallahu ahad di maitin. Man qara'a ino kullallahu ahad ino acara malatin di maitin. Faqat ataqullah minan nar. Saya baca kullallahu ahad situ di bego bagaimana? Ya hadis Bukhari yang Muslim. Ya, maka kemudian lah agamanya ni bawa punya nota. Ya, kau tak kena perlu. Cuma sahai, tak sehidup yang harus sini lu aku baik. Ya dasar mandumna. Ya, maksudnya. Ya, ban dalam jalannya. Cuma yang ke awal betul benakan duit cok atas yatim yang tahu bibik anumik meninggal ulurnya anak bibik ni bila nak duit atas roh je yang berbipak atas yatim dengan hilap tengkaupan menaji benakan duit atas harum yang baik ya nemu hutang dia akan dia nak cakap kalau hai bayu baik anak-anak you dia lah kemah baik dia kan dia menuju rumah tentunya kata mutok dia bayu hutang anak lah ni baik kata duit benar apa dan tadi itu benar ya kelah kupukan duit di rumah lagi ayu teman nopo tu rumah ya kelah ana ya pak siapa apa mana kau kanduri dengan tulu ya kelah di pahala duanya ni tengok di rumah siapa ya ni jaga tanya mata-mata itu hadiran rumah cuma selain banyak nyo le gulai rempong macamnya nyo masalah jatuh bagi jatuh ke you pegang boleh kata pegang boleh boleh rampon mana saya ubi ini tuan dong ya segi tak segi lebih tak lebih ya masalah jatuh mengenai ya masalah ini punya dua panen dua gokok dan semuanya cocok leh hadis tu mukarai kita yo pun pegang ni nabi laisa fi hafi wala fi tamali sadaqah hatta yablughan nisab hana pergi-pergian dah hana pergi ke rumah sedekah jasud hingga baru sampai nisab dia punya tajak oleh hadis suruh perkara kita tengok pun mana hingga kepada pajan yang tu nisab pun dia turut Hei tu tamu tu nyo mutme luang uca, tu ke luang uca, ana tu hisap. Tu di lampu yang gelap tu yang jatuh di bulan 6. Munyo lahir hadis dah tu bergelap. Di lampu. Yang lahir hadis. Cuma tu tak berat sebenarnya. Tu itu baru genap nak ucap apa tu lahir hadis sebab hatta ya belum ni tahu apa nanti. Hana pergi-pergian dan hana pergi ke rumah itu susah jatuh hingga buat sampai akan lidah yang buat Nabi. Dari tahun itu menyokong sampai itu, tak itu sampai 2 tahun, tak 2 tahun, sampai itu, sampai itu, sebelum lahir itu hingga mengalah ini. Semua bagi tibahan. Hana ke putra ke dia, kena kita tengok di atas di balik atas. Tapi pun nalih bawa lumpur. Kalau tabah lumpur betul-betul padil hai ucap anaknya hai tak misal lah tu nampak ni lah tu kublah tu dua lumpur tu ke mentah kalau tabah lumpur yang kedua tu bantah kekal dua ucap yang kita hantar itu tak nak sampai ini nyatai memang nyatai kalau tabah lumpur tu betul-betul yang ucap kita nak tu je nak boleh tu jadi nama akan ni ya itu jadi sebanyak tengok dia lahir hadis panjang tak no tu nampak apa kena jatuh dapat hatta yang belum alihkan boleh sebayangnya itu di batas di ulama itu ni nampak yang jemput asal cara koh je dan golongan 12 boleh apa jemput pun dari ke batas di ulama itu
Mula Nabi ni kirim ni apa Abdullah bin Darawah. Dirawah. Dia yakti, dia ura-ura segala kurma yang naik apa di negara Makkah. Situ juga berkirim. Ya apa ya kira-kira ya apa ya kira-kira kurma sebulan je pun atuk ina muda ya kira. Yang dikirim Nabi dah situ juga kirim dulu. Dah situ juga. Yang Abdullah Dirawah hai no pun yang gonya tokan ja ura-ura. Bila kacau bagi tasi nak bagi yakti dia kadang muda ke daunnya dah tu ada tak apa? Situ juga kirim. Berarti nak mujuki dia kirim Nabi nak apa bahasa nak apa Alhamdulillah Dirawah situ juga punya mana apa walaupun padung kau kita juga panen. Udah sebanyak nisab jampu lah situ. Kau hanya mesti melih hujan apa mati. Orangnya kamu kau lah. Ini kau seperti mesti melih hujan tu, mesti melih hujan. Hati terkumpul ini apa dalam golongan 12 pula. Wajib pergi 6 kali. Nah. Nampak. Pun dari masalah gaya je. Nabi kira situ tiga. Berarti padung kau lalunya situ tiga panen. Ini masalah jemput. Menyolahi adik kapalnya mukarat tu menyolahi adik pula. Hana abah bujian dah hana abah ke rumah tu tak ke hingga sampai ni tak hingga kata-kata hingga sampai ni tak itu baru tu tak putus bila tu boleh tahu cara nyam nyalah hati tapi jihban ijtihad ulama berdasar pada Nabi kirim bina punya ura-ura aja nah yang kepada situ dia dina surah aja dua tumbuh-tumbuhan dalam situ wajib jampu wanita nyam surah aja nyam hukum. Cuma dia pegang lagi. Kalau kira bila Abdullah bin Rawah, pun pegang lagi. Hudu. Cok pun. Cok lekut. Wadu'u tuluh. Tak. Wa'il lam tadu'u tuluh karubah. Ya, barang kira lagi. Nyo pindah kamu bicara. Nyo tunggu ibu melakang sekarang. Yang barang kata ura-ura Nabi bawa utusannya cok lekut pun. Tapi tinggal kepor sepertiga. Mewailah basurah hana tertinggal sepertiga, tertinggal seperempat. Ya, surah lagi. Nah, pada di belum hujan. Umpama. Atau nak ke rumah dia di belum hujan. Tak cok. Cok dah tu bukan Nabi. Tapi tak ada sepertiga, tertinggal kepor itu. Wailah basurah hana tertinggal sepertiga, seperempat tertinggal kepor itu. Yang balik dari Nabi. Puati tinggal sepuluh tiga atau 14. Mana padi umpama haji atau berkelma dikurung hujan. Yang tajak jatuh dino pahaman tak tinggal sepuluh tiga. Jadi nak hujan jatuh. Yang saya hujan jatuh kurang jatuh. So di baju malah roti leher hujan tak tolong leher lari. Jadi 6 lari putih jatuh. Ya, yang saya lari tu bagi dah ucap, bagi kedua hijau kemauan. Yang di nukimu lah tu bunga tu. Bagi pun, bagi lah tu di 8 ucap. Hijau belakang, 6 lari, 2 lari tu. Hijau kemauan je sama kali. Yang tak punya, nukimu boleh tu. Pahaylah. Ya, macam tapi dia tinggal 23. Yang hana tak tinggal 23, 14. Pun mana ini apa si perempuan kita dia tinggal atau dia jibuh dah kerok ni keadaannya. Kita nak jual kemauan je. Hai dia belakang hati aku bagi kena hati. Oh hana mangan nyo hati nama mangan apa budo jalo do jo kemauan. Ya batlah. Nyo nak dasar hati. Nyo nak duduk nang ilmu mah cakap sama dia. Ya foto padi di ulu moga nak muncah. Ibu pun ada yang kata, tak gitu, pasal nak tulis orang yang pun. Yang tak ada. Padahal di rumah, saya tinggal dulu lagi, saya ajuk kemauan yang pakai tak beli rumah. Yang macam. Yang hajar yang ubi ibu, kaki ibu, di nunggu ibu, bila dum ibu, dum naik ke bagi dia punya hantu melaka. Mereka bagi jaga, bagi bang. Yang mesti di rumah. Bagi jaga, mana? Mereka presiden bagi rakyat. Tak boleh apa kamu himpun rakyat malu kedai bapa presiden. Wajib keperantar seluruh India. Tapi cara dia menyola.
Monya gubernur ini apa bagi rasa wajib ke perata dengan ubih pun dalam daerah punya. Monya upati bagi rasa ubih kabupaten punya. Wajib siap berdua pelengkap itu menyuli harta. Monya camat bagi rasa wajib ke perata seluruh kecamatan. Tak. Monya ini apa imam kita tengok imam belasah bagi rasa wajib ke perata ubih kampung punya. Yang dikaji. Monya urumpa bagi rasa wajib perata je bina rasa gaji. Nyampan batasan wajib rasa. Dalam Quran ini padum na cuma itu baru ubena sunah la saga dalam kampung dia perlu buat sunah na puat lah. Oh na limang lah, na le lah, enak lagi. Ya, cuma dalam Quran ke berapa lapar laga. Ya, mana lapan, mana tak bina sama atas lagi bisi sembahyang buat dia. Ku perintah ni Tuhan, ku perintah tapi bisi sembahyang. Betul belah hati diurah. Tak, 12 jarong diurah, 12 hati. Buta baju urina jati, urina hati tidak apa-apa. Tak ku bina lagi. Bahkan yang anak 12 hati kakak tak boleh. Yang berapa yang banyak raya semua. Jadi bagi rasa ubena senang dalam kampung. Yang tengku imam kampung bagi rasa ubena senang. Nak le nak pur nak lima. Ya. Oi nak muallah pamati nak ibai matang nak gapi matang ni ku pakai ke dia ajuk. Cuma kena urus tu jaga dia. Yang bandar kat draw. Cuma itu punya cara bagi rasa cara gantung lagi tu. Yang dia lagi nya. Ya, macam ya, masalahnya. Jadi oleh banyak hasil rumah ini masalah itu memang kami memang anak berkat mahal ya. Ini orang pegang anak wajib jemput tiga panen negaranya. Kau pun datang dia datang hari adik suruh berjemput. Anak apa kemudian dah anak semua ini pun susah je ke dia sampai ni tak banyak sampai wilayah tu dia pula tak semuanya dalam situ pasal dia jempu ini pun dua panen ni di tahun 3 ni punya pu asal lah golongan 12 puluh nak rasa je Nabi nak kira untuk tak ada tahun 3 berarti walaupun pada muda panen lah golongan di tahun 3 jadi sabar haji yang masalah haji punya tejak lah haji suruh makarat tu Nyamban masalahnya tak tepat. Ya. Cuma lu pegang mentang, tadi lu pegang ni pati diterah. Cuma lu harap lu pati. Ya. Hadirin tuan. Cuma dia banyak, ya bagi jaga sekali kayaknya ni. Buruklah tu ni. Ya. Cuma ni apa, nyolong nyo mukarat dom. Nyo masalah ni apa, nyo tak lu leh. Kita kasi pegang oleh rempur malam-malamnya. Ia tak ada oleh kita berat. Pasal berat mana. Sampai ini bicara hadis na sebuah hadis Abu Rukana. Dia Abu Rukana hanya kita lihat itu mak Rukana yang bernama Suhaimah. Ya, dia banyak menyesal nak berkatulah tu. Tak. Nabi ni yuwa hai Abu Rukana dakwa tak. Yusuf dah Abu Rukana kalau leher lah tu yang kata. Sabar tarik tu ini apa hadir Abu Rukana mula kita lihat ulina. Nabi ni yuwa. Ini asalnya sabar tu yakwa. Yang dua buah tarinya yang tempat dibahas. Cuma wafi sana dihima Ibnu Ishaq, wafi ilmakan yang berjalan. Pada dua buah sana hadisnya na Ibnu Ishaq, pada Ibnu Ishaq makan liugaun selalu ngadi. Bahkan na balik pembohong hadis. Pada sanad dua buah hadis Ibnu Ishaq wa fihil makan na tuka-tuka tukul 5 tukilya atas tengok baca hadis tu hadis pada sanad hadis gonya dari pernah dengan ulah hadis yang ujian yang lontom cukup tapi jadi hadisnya haji ngun haji cok kedali hadisnya
Mia haji cak dua bawah tali yang haji. Oh ya hadinya haji keladi. Mia ni payah cak tali yang lain. Cak tali yang lain yang sahih. Jadi Abu Rukana ke tali ulinang yang tali al-batah. Yang tali yang lain. Mana tali al-batah, tali anak sebuah bilangan. Anak perah sah, anak perah dua, anak perah lain. Nah, olehnya punya muisai. Gelakai buah pada Rasulullah, lu buah pada Nabi hanu buah Nabi. Hanu pujuk ni Nabi. Maka Abu Rukana kemudian tumpah, wallah ma'aratu ila wahidah Rasulullah. Hana lu kelaki batu mali ulur. Nya hana lu sebut bilangan penuh sah dua, kecuali sabah. Dia bersumpah nyo sabah tak ada makan buah oleh Rasulullah. Ini bicaranya tadi yang sahih. Kan buah long mak surah Sirukana. Ba masa kerajaan Abu Bakar di waktu Nabi kita lihat sama tu dia Abu Rukana. Kedua, ba masa kerajaan Sayyidina Umar kita lihat sama tu habis bicara. Berarti ulunya bukan Tuhan keluar tu. Nya ni no tadi no punya saya nya